yang dikasatkan akan hasilnya yang penting daripada hana ge nazar dengan zat kepada orang yang pubutnya yang penting dengan kasat hasilnya fil jumlah, maka hana diperhatikan kepada orang yang pubut kecuali dengan diikut bagi buat hal kean daruri wah sungguhnya buat hana hasilnya dengan hana orang pubut. Maka itanawul barang yang dianya barang itu yang dibangsakan kepada din, ya sembahyang jenazah, amar ma'ruf dan duniawi, lagi hiraf, pertukangan, hiraf, buat gasa, sanae, buat haluh, buat jaruh. Jadi idikut kalau dari yakun fardu, fardu kalau dari idikut. Kalau tak boleh ikut fardu, mazhab katanya beda dengan wajib kan. Memang mazhab Abu Hanifah, mazhab ni saban ada fardu dengan wajib. Jadi ada kan fardu bagi dua. Nah, fardu ain, fardu kifayah. Yang mukasim yang dibagi kepada fardu ain dan fardu kifayah oleh mutlak fardu. Ini yang paling dari fardu kifayah. Yakun fardu kifayah sebuah perbuatan yang penting yang dikasatkan akan benar hasil perbuatannya, benar terjadi perbuatannya, hana gekalan kepada orang pembuat. Yang penting bekal terjadi buatnya, orang pembuat terserah. Beda dengan fardu ain kali pembuat kau, tengok hana ada buat hana silam, orang pembuat. Fardu kifayah kali pembuat yang penting, kabeh deh. Tak buat yang dari fardu kifayah sebuah hal yang penting muhimmun yuqsadu usuluhu min ghairi nadrin bizati la fa'ili. Yang fardu kifayah. Makna bizati jadi tetap tiap buat pasti nak orang buat. Kan makna jihana orang buat sama sekali, mungkin terjadi buat. Jadi bizati yang kabalah tabuan. Jadi orang buat diikut buat, yang tujuan le ke buat. Yang tujuan le ke benar buat. Sedangkan orang buat pasti diikut sebab han terjadi buat hana orang buat. Jadi yang phone le ke buat. Duda baru ke orang buat. Mantap hana orang buat hana falah. Mukabalah taban. Jadi sama dengan makna bizat hana gekalan kepada orang yang buat bizati. Diri fardu kifayahnya hana gekalan kepada orang buat. Buatnya berangkat buat je. Hana geperhati kepada orang buat. Tapi orang buat nak tamaan kan. Secara zaruri kan mungkin nak buat hana orang buat. Jadi walaupun hana dah kalah orang buat nak. Tapi yang diperhatikan phone ni asalatan kepada buat benar. Leh karena buat baru kalian orang buat yang taban. Taban. Bizat dirimu. Bizat mukabalah taban. Mukabalah taban. Asalatan kan. Asal pensyariatan fardu kifayah benar buat. Asalatan. Yang kan bizat bizati. Hana gekalan yang penting benar buat asal di hana gekalan kepada orang buat. Syariat gekalan kepada abu. Syara yang gekasat berhasil benar buat. Hana genadar dengan zat fardu kifayah kepada orang yang buat. Sehingga saya buat je. Kanya mana hana galan. Jadi makna hana galan kan berarti hana. Hana gak peduli sama bubuan.
Ya farduin mia golong dah bubuh ni mandang perhatian. Hana kira na buai kok bena tu teo kolam hana kira ti. Gawa itu dikasatkan akan husulnya but fil jumlah. Mana fil jumlah saban artinya? Hana kalian kepada fa'il. Maka hana dinadarkan kepada fa'ilnya but kecuali dengan jalan tabi' bagi but. Karena hal keadaan kadaruri tabam. Nyantika hukum daruri nunggu han hasil saboh-saboh but dengan hana urang bubuan. Jadi hai ku urang bubuan makerleng ti tabam tak kerleng but pasti dia kira urang bubuan. Tapi dia urang bubuannya secara tamaan kena salatan. Jadi hana penting urang bahasa kata. Kan hana urang hana penting urang. Maka itanawul ianya fardu kifayah akan barang yang dianya barang itu urusan dini, urusan agama. Fardu kifayah itu urusan yang menyangkut dengan Allah. Lagi sembahyang jenazah, nak akalan atau yang bubuh, yang penting kalian nak bubuh tanam juga be. Amar bil ma'ruf dan duniawi lagi hirafnya. Hana pula padi hirafnya pertukangan Mia hiraf yang kata-kata mia sanae buah jaro. Pukun ini. Mia buah jaro pukun. Mia buah jaro. Kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Mia hiraf buah yang kata mutu pertukangan. Amal ma'ruf perintah yang ma'ruf yo sembahyang urang begadah judi lang kampung perintah ma'ruf nahi mo pakai urang jamaah nyan mandum fardu kifayah dan keluarlah farduin maka buat sungguhnya farduin itu dinadarkan dengan zat kepada si fa'ilnya sekira-kira dikasatkan akan husulnya but daripada titip perorangan daripada mukallaf. Jadi tetap ke urang bubuat. Oh hanai bubuat lah hana siji. Kata ji tetap ke. Allah kau jai ka urang tumayang tak jai ka ulangi. Ada kai ji hanai bubuat lah. Berarti yang berarti ke buat ke urang. Ka ada nama kana tumayang aja kan. Bidat mentaulah. Bidat ya. Zat daripada fardu'in yang perhatikan kepada orang kepada orang yang berbuat. Tapi bagi fa'ilnya mentau tabaan sih tu ya. Kau yang tiga kenal ke boleh nak tabaan lah. Ti phone kau kenal. Hai phone kau kenal. Dia kan tabek ke hana phone kau kenal. Maya phone kau kenalnya hana kan tabaan ke kan salah. Salatan kaken bizati. Yang kanya mandur bizat yang keperhatikan bak fardu inyo sit kepada fa'il. Si kenan perhatian, yang kenan perhatian ni kendapan. Kendapan ni, tapan lagi. Salatan salatan fa'il yang salatan. Hana kele sebab dia kata kalan di fa'il baru kan fa'il kau dah bubuh hana kele menyebab buat item bisa dengan fa'il tab'an menyebab bubuh item hai ke kurang bubuh nama dan ke kurang yang bubuh dia kan bubuh orang yang bubuh menuk kasihkan buat yang baik ke kepada buat dia dah ke kepada buat kan hana ada yang kah bahasa je mendang kepada buat ya hana orang buat mang kepada orang buat mungkin hana buat okey kajinya hana apa kali kan tabaan je tiga ni keluarlah farduin kali
atau daripada in yang dikhususkan. Nah, in yang khusus lagi yang segi khusus fardu ke Nabi, lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada barang yang fardukan di atasnya Nabi, ketiadaan fardukan kepada umat yang buat Nabi. Dahana kait akan kasat husulnya dengan jazam karena pelihara daripada sunnah. Karena buat sungguh maksud itu berbeda fardu kifayah daripada fardu in, dan bermula demikian itu hasilnya dengan barang yang disebutkan. Jadi ini hana kait kasat husul kasat jazam sebab menghidupkan sunnah. Tapi hana tin yang harus pertama yang dikasatkan akan husulnya buat hal keadaan kasarnya jazam. Menghidupkan fardu kan jazim jika hana jazim kah? Pino hana tulih-lih pakan karena pelihara sunnah, karena tujuan ini kau untuk beda dengan sunnah, untuk beda dengan sunnah tamah. Ini tujuan untuk beda fardu in dengan fardu kifayah. Hana payah perahli ya. Untuk beda dengan fardu in kali sunnah ada reji jazam mah. Maka hana payah tulih-lihan, hana payah lebih sunnah ini. Kecuali tak pegang tarikh untuk tak lebih sunnah ni betul ya. Kedakwa akan fardu kifayah oleh Ustaz Abu Isa Isfiraini dan Imam Haramain dan ayahnya. Oh, mana ayah Imam Haramain? Dan abunya. Tahu Syekh Abu Muhammad Juwaini. Oh, Muhammad Al-Juwaini nah ayah Imam Haramain. Terjak-jak pidato dengan awalnya de kompanya Cik Mat nah. Yang bahawa yang dia dengan tabir dia sonan ayah Imam Abu Haramain menyambut tahu ini lunjuk hadiah kitab sebuah tupah. Napa dungga tempat kah? Mah nak tahu sah. Kira-kira anjir itu bang. Mesti roh nak tahu je jawab pi. Santri tu. Tahu ya tu main empat nampak. Abu Muhammad Al-Juwaini. Ini dia aku pegang kerah tu Abu Muhammad Al-Juwaini. Nak berdombat awak ya kompanya. Hello nak kompanya hello tempat. Pu dakwah lebih afdal. Dakwah ya akan fardu kifayah akan lebih afdal daripada fardu in yang dakwah kan. Lebih kerak fardu kifayah dengan fardu in. Pakan li'annahu yusanu bi qiyamil ba'di bihi. Al-kafi fil khurun an udati jami'ul mukallafin anil ismi. Harat haya fardu kifayah dengan fardu in. Karena buat sungguh fardu kifayah dipeliharakan dengan gara-gara dikerja le sebahagian. Baik bubuh mana dang le pudang-dang ju. Dengan gara-gara dikerja oleh sebahagian dengan fardu kifayah yang memada pada tubid daripada janji siksanya akan sekalian mukallaf pane di tubid. Pane di tubid, pane dipelihara daripada dosa yang dikenerangkan di atas tinggai mereka itu bagian dosa. Kerak fardu kifayah fardu in. Bio ibu buat le urang pegelah dosa uru bina. Mangkaya dah selamat uru bina. So hayu urum selamat Rasulullah urum selamat uru ramai. Anggu. Cakap dia. Jadi yang kerak fardu kifayah yang pendapat yang dipelihara akan dianya fardu kifayah dengan sebab dikerja di sebahagian dengan fardu kifayah yang memada pada kerja haji pada tubid daripada janji siksa akan sekalian mukallaf. Mandum mukallaf selamat daripada janji siksa. Pane tuman dipelihara daripada dosa orang yang kenderan di atas tinggai mereka itu. Dosa
yang dikenerankan akan dosa dia tersebab tinggal mereka itu baginya fardu kifayah. Nya mandum dengan fardu kifayah kalau gidu dosa tu. Nya gidu dosa mandum bisa selamat ngai puput le sebahagian. Dan bermula fardu'in hanya saja dipeliharakan akan fardu'in dengan mengerjakan dengannya fardu'in daripada dosa orang yang kerja tu. Fakat tu. Orang yang kerja apa? Fakat tu. Kabehnya. Yang pendapatnya. Ngejawab tu. Walaupun kena pegah lagi kan. Dan bermula yang terserih kepada pikiran. Dia juga lagi yang mana kan mengampung ah. Baik bermula dia di ita badurkan akal di ho ita badur kepada dihem tamai dembom. Hai dembom terakhir gede. Dan bermula yang terserih kepada pikiran. Walau hana dicekat oleh mereka itu lahu walau hana dicekat oleh mereka itu lahu baginya fardu kifayah pada barang yang kata tupu bahwa sungguh fardu'in lebih afdal. Ya, pegah aja barang apa lebih yang terih dalam pikiran tak fardu'in lebih afdal bahkan karena berat hat gangga penting le syari' dengannya fardu'in dengan kasat dikerjakan berhasilnya fardu'in daripada titik mukallaf pada kebiasaan. Pati tanda berat tak penting le cara hanya pun boleh tirau orang. Payah pun mandum bela buat. Mau sesuatu yang le yang dak kerana sesuatu yang le sogat. Mana yang selamatnya radi. Yang sesuatu yang le lebih baik daripada yang di yang mesti pun mandum. Yang wa illamnya ho dah terah. Bermula yang tabadur kepada pikiran. Walau hana jika le mereka itu baginya pada barang yang kagak ada depu. Oh menan. Walau hana pegah tadi. Hana terpilih, hana terpegah. Walau hana terpegah, tapi yang dalam pikiran dia tetap lebih penting. Fardu ini antara haji wa illam ya ta'arud. Walaupun hana jika le ulama, yang alasannya hana jika le ulama. Walau hana jika oleh ulama baginya yang tabadur pada barang yang kagak ada depu. Yang tabadurnya emang hana jika loh, mana yang tulis sarihan, mana hana jika bukan, hana yang tulis tabadurnya sarihan, tapi yang terlintas dalam pikiran, tak kena sih yang terima leu-leu ada walau hana sapegah loh, walau hana sapegah tapi nya berarti dong sang mungkin lah ya, walaupun hana sapegah, walaupun kitab hana tapi yang surah item ya uled, ini kan tabadur yang hana lo juga. Tak ada kita, si krek-kreknya mana surah. Tabadur yang nak cekat. Mungkin bismillahirrahmanirrahim. Aja nuturahan, penam puturahan tu. Tabadur yang hana cekat bagi yang tabadur pada barang yang kada tepu. Takkan maklumnya, budak maklum, lepas nak tulis dia. Fardu'in yang oleh dia. Fardu'in tetap lebih afdal daripada fardu kifayah karena fil aghlab. Walaupun nak sabuh-sabuh tu. Dan karena mu'aradhah ini yang dalil saya yang dalil taballu dalil li syiddati i'tina dan karena mu'aradhah ini akan dalil yang pertama menentang yo dalilnya tidak dengan dalil dia menentang je ke rat peselamat go nyo ke rat buat dan karena menentang ini akan dalil yang pertama gisyarah dalam sanih kepada genazar padanya ini dengan kenyam saneh za'ama. Makanya dalam saneh tulis dia za'ama, gedakwa tanya. Maka tulis za'ama. Karena dimu'aradhah oleh ini.
akan dalil yang pertama. Dalil urut yang pertama benar ditentang oleh dalilnya. Pasal dia dalil yang pertama mupak dengan dalil yang keduanya. Karena memangnya mu'aradah, dia ke mu'aradah maka ji di sana boleh dakwah akan pendapat ni. Sebab mu'aradah dalil dengan dalil. Melawan dalil dengan dalil pun ni. Dakwah. Maka boleh itu di sana tak amal. Kan kena nasrah. Nasrah pencarian ni udah cari kita. Tak amal nasrah pakai tak amal ni. Pakai han wakilah aja. Pakai han wakalah aja. Pendapat Abu Ishaq Isfirai ini. Pakai enggak kenza sama karena dalil yang kemudian getentang dengan dalil yang kedua yang makaji sama. Hebat tak cari. Makaji ke isyarah tu dengan kata-kata sama. Wa in asyara kama qala ila taqawwihi bi azwihi ila qailihi a'immatil madhkurin al-mufid anna lil iman salafan aziman fihi fa innahu masy'ur anhu faqad kama taksara ala azwi ilaihi Nawawi wal aksar. Mana bibir ya udah bangsa ikut ni Imam Haramain lah Ustaz Abu Isa. Walaupun gedeh mengisyarah ianya musanneh sebagaimana barang yang berkata ia mengisyarah kepada kuatnya dengan sebab dia bangsanya pendapat yang ikut kepada kailnya. Walau mengisyarah gara-gara bangsa seperti Imam Haramain ikut ya kan? Kepada kailnya pendapat yang imam-imam yang disebutkan akan dianya imam-imam tu yang memberi faedah bahawa sungguh imamnya itu ulama salaf aziman lagi yang besar. Salafan memberi faedah bahawa sungguh bagi imam itu salaf aziman padanya, maka bahawa sungguhnya itu dimasyhurkan daripadanya mentang-mentang sebagaimana barang yang disimpan dia di atas bangsanya kepadanya oleh Munawi dan sekarang dengan putra surah Al-Mufidi pada dia yang memberi faedah ianya bangsa. Bahawa sungguh bagi imam itu salafan aziman. Imamnya merupakan ulama salaf yang besar padanya. Memberi faedah ianya bangsa. Bahawa sungguh bagi imam itu salafan aziman fihi. Fa innahu masyhur'an. Maka bahawa sungguhnya pendapat itu dimasyhurkan daripadanya imam mentang-mentang sebagaimana barang yang disimpan dia. Alah. Pendapat yang pertama nak bergerak supoh hana ilikon hana bergerak dari Imam Nawawi. Tetap kena pegang di mu'aradah dalil pertama. Kamak dasara sebagaimana disimpan di atas bangsanya kepadanya oleh Imam Nawawi dan aksar. Ya, fa innahu masyhur'an faqat. Bahawa sungguh bagi imam
itu salafan aziman fihi. Salafan aziman fihi. Mana? Sebagaimana barang yang disimpan di atas bangsanya, ke bangsanya musanneh kepadanya barang. Kan Imam Nawawi dan ke Aksar. Ini mengisyarah kepada dia sebut nama imam di liko ya. Imam Haramain Isfiraini yang ditunjuki kepada haba yang takawi kuat. Ini salah satu kuat kan, orang yang kun juga kuat lah. Ramai orang yang kunnya ke salah satu kuat pendapat lah. Yang banyak bangsa pendapat yang pegah fardu kifayah lebih afdal daripada fardu in, banyak pegahnya nata Imam Haramain dan nata Abu Ishaq yang ditunjuki kepada dalilnya kuat. Yang diberi faedah ianya bangsa, buat sungguh bagi imam itu merupakan ulama salaf yang besar. Ya, betul ya. Yang diberi faedah ianya bangsa akan pun diberi faedah akan buat sungguh bagi imamnya itu salafan aziman. Itu ulama salaf yang aziman yang besar padanya. Maka buat sungguhnya itu dimasyhurkan daripada imam. Bangsa kepada kailnya yang a'immah mazkurin, yang memberi faedah ianya bangsa wa sungguh bagi imam itu salafan aziman fihi, salaf yang azim, pembesar, ulama salaf yang menjadi pembesar fihi padanya ya bangsa. Fa'innahu masyhur'an, maka buah sungguh pendapatnya itu masyhur daripadanya imam mentang-mentang. Sebagaimana barang gesimpan di ada bangsanya, pendapat kepadanya imam oleh betul Imam Nawawi dan kebanyakan ulama.
Jadi kan musannif tu yang bangsa pendapatnya kepada Imam Haramain. Ada Imam Nawawi dan juga kebanyakan ulama memang yang pegah fardu kifayahnya lebih afdal, yang memang pendapat rawi langsung daripada Imam Haramain. Sebagaimana barang gesimpan di atas bangsanya pendapat kepadanya imam oleh simpan oleh Imam Nawawi dan kebanyakan ulama. Walau lagi yang gede kena berah. Walau lagi yang gede tetap gekun dakwah. Gekun dakwah. Gabi. Ini kan kitab karangan Tajus Subki kan. Di Musannif kan. Musannif bangsa pendapatnya kepada imam. Memangnya masyhur lagi kan. Apa yang pegah fardu kifayah lebih afdal daripada fardu ain, yang pendapat Imam Haramain. Dan nurul lain nanti yang bangsa ke pendapat imam. Yang pegahnya pendapat imam seorangnya, yaitu Imam Nawawi dan kebanyakan ulama. Alhamdulillah. Selesai. Dan kemudian mana itu? Habisnya. Dan bermula dianya fardu kifayah alal ba'di, itu wajib di atas sebahagian. Sepakat pendapatnya bagi Imam Ar-Razi. Lil-iktifa, pakan wajib di atas sebahagian karena memada dengan hasilnya fardu kifayah daripada ba'an. Itu yang wajib fardu kifayah kemanduran kepada sebahagi. La alal kul kan dia dimandum. Khilaf bagi Syekh Imam dia Walid Musannif. Ayah Musannif. Oh, ayah ke tu Taqiyuddin nah. Nyo Tajuddin. Nah. Ayah Taqiyuddin. Khilaf bagi Syekh Imam Taqiyuddin. Dan bermula jumhur dan khilaf lah. Dan bagi jumhur, pada jumhur bahawa sungguhnya fardu kifayah itu wajib di atas kulin, di atas titiap. Bahkan karena berdosa mandum dengan tinggalnya. Yang ada pegawai wajib itu sebagian, berarti sebagian yang dosa. Anak dosa mandum pun saya dosa mandum wajib sebagian. Ya, dalil yang haya. Tapi gugur dengan ibu buat libaan. Jauh dengan bahawa sungguh dosa mereka itu dengan tinggai, karena puluput mereka itu akan barang yang dikasatkan akan hasilnya barang daripada jihad mereka itu pada jumlah. Kan karena wajib dari mereka itu yang ada jauh. Jadi dosa mandum kan gara-gara karena ka wajib dosa, gara-gara ka dipuluput le mandura hana buat. Hana terjadi buat. Jadi kan berarti wajib ke mandum, mana wajib mandum. Daripada jihad mereka itu fil jumlah hari. Pakan je ke dosa mandum gara-gara hana sapu buat zirawa. Karena kata peluput barang yang giyu. Yang giyu kan benar buat hana sapu buat. Kata peluput maka dosa mandum. Jadi dosa mandum karena hana sapu buat kan berarti wajib ke mandum. Kalau menyata pegah wajib ke mandum, baik buat mandum. Nak ke lemsan ni. Dan dalil bagi barang yang kau belum pilih akannya barang itu kena Allah Taala. Utane pun pilih no. Alal ba'di ya. La alal kulli ya. Jadi fardu kifayah wajib ada sebahagian. Tah dalil je kena Allah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
hendak adalah min kan mandum. Min. Yang hendak adalah kannya wajib. Kan? Min sebahagian. Maka je lumrah wajib ke sebahagian. Yang contoh amar ma'ruf. Amar ma'ruf kannya fardu kifayah tapi wajib kepada sebahagian. Yang menyeru kepada kebaikan dan perintah dengan ma'ruf, larang daripada yang mungkar. Disebut oleh ayah musannih beserta pendapat kepada pendapat masyhur hal keadaan yang dahulu dari mereka itu kekenia bermula kuat bagi jumhur, maka buah sungai itu ahli bagi demikian. Li ayah musannih kepegahnya yang kuat pendapat jumhur kan. Pendapat jumhur wajib dia mendum. Disebut li ayah musannih beserta pendapat masyhur hal keadaan yang terdahulu ianya walid musannih dari mereka itu jumhur pun bermula kuat itu bagi mereka. Kibana disebut oleh walid musannih beserta jumhur hal keadaan yang didahulukan mendahului ianya sebut di atas mereka itu jumhur. Kekun ia bermula kuat bagi mereka itu. Maka buat sungguhnya jumhur je mereka itu bagi fa innahu ahlun lidzalika. Oh kalagian balik lam disebut le walid musannih beserta jumhur hal keadaan sebut itu yang didahulukan alaihim. Mina putra fa innahu ahlul lidzalika, maka buah sungai titip itu ahli bagi demikian fardu kifayah. Nyo kalimat naga mah ada yang ada kitab sana debak-debak je. Gedahulu alaihim dengan jumhur. Ini cina oleh. Nah. Ini apa sebab? Kalimat ini la alal kulli, ya kan? Khilaf bagi syekh, imam dan jumhur. Menyaga sebut li ayah musannih iaitu Taqiyuddin beserta jumhur hal keadaan gedahulu alaihi mereka sebut. Mereka sebut gedahulu alaihim. Berkata ia dan bermula yang kuat itu bagi mereka itu jumhur. Dia gedulih alaihim berarti fardu kifayah wajib dari mereka itu. Ini baru buka pendapat jumhur. Kemudian berkata yang kuat pendapat jumhur. Bahkan karena mereka itu mandumnya ahli bagi fardu kifayahnya alasan. Kan khilaf pendapat yang kuat dalam matan. Yang kepegah dan jumhur yang berpendapat lagi. Yang kuat nampak wal mukhtar. Dan bermula pendapat yang mukhtar. Tadang dia ada pendapat yang pertama yang pegah wajib dia ada ba'an. Bermula ba'an yang kepu wajibnya itu mubham. Yang nak meri, baikkan meri itu. Betul nak orang meninggal kan. Kepu wajib dia ada ba'an. So yang lorongnya orang meninggal. Yang tak meri hana. Ba'an yang kepuajiannya ba'an yang karena hana dalil di atas bahwa sungguhnya itu muayyan. Hana pernah kan. Famangkama maka barang siapa yang kerja dengannya fardu kifayah gugur fardu dengan pupuknya. Berangkat yang pupuk tadi. Hana khusus sebahagian tu. Mendapati bermula ba'an yang kagepu wajibnya itu muayyan di sisi Allah. Gugur fardu dengan pupuk li sebahagian yang muayyan.
Ba Allah na yang maya ni yang fardu kifayah untuk teman jenazah. Jenazahnya yang ke orang yang polorongyan bahkan. Mana tu pua. Kakak punya jadi ibu buat le orang polorongyan kaglah atau ibu buat le orang lain yang teman jenazah. Sahih. Mana tu tahu ibu. Sebagaimana barang gugurlah agama tadi gugurlah hutang agama. Gugurlah hutang daripada seorang dengan tunai keroi ataupun tunai le orang lain kantonya angkat lagi hutang dia. Jadi fardu kifayah kepu wajib ada sebahagian. Yang nanti orang yang peglah hutang mayan tanya yang hutang tanya yang tukang peglah mana peglah le orang lain bi jadi nanti fardu kifayah karena orang yang kepu wajib oleh Allah. Mana satu pu sawa miapah ibu buat lewayan kagak ngempai me ibu buat orang lain bi gelah tin. Macam kia bana. Entah semurah nak mana? Dia pun sebelah, pun semurah. Dia dengar semurah, dia dengar semurah Mau yang mana dia semurah? Sebab bunga hananya, bunga ibu. Semurah je mana? Dari mana? Qila Nakila ilm. Nakila ilm. Bermula ba'an yang gepu wajib fardu kifayah siman yang kerja ya dengannya. So yang kerja yang kenyar ba'an. Karena gugurnya fardu kifayah dengan ipubut linya li siman na. Kemudian bermula putarannya di atas dan. Maka tadang di atas kaul ba'annya daripada dazan bahawa sungguh orang lain maksudnya. Yang hana pubut dia wajib sih dia adanya dan simannya hana wajib maka hana puan. Kemudian bermula putarannya fardu kifayah, putarannya ba'at, putarannya fardu kifayah. Dua buah kaul. Bermula putarannya kaul pendapat itu di atas dan. Maka tadang di atas kaul yang pegah ba'at. Bermula siman yang di dan ia nyaman ya baru tu. Bahawa sungguh lain hana ibu buat dia. Menurut sangkaan dia enggak hana ibu buat. Yang wajib dia yang pribadi. Siman yang hana sangka tapi kai ibu buat iko. Maka hana wa tadang di atas kaul kulun siman yang idan bahawa sungguh lain kai ibu buat. Gugur daripadanya. Tadang lainnya orang lain kai ibu buat. Berarti dia gugur. Siman yang hana. Maka hana wa hana wajib. Siman yang hana sangka ya. Yang tidak. Hana dah sangka hana ibu buat iko. Maka hana apa ibu buat. Kau tak kau. Tak sangka orang lain hai ibu buat waktu. Yang wajib bah. Moya hana tak sangka. Hana tak sangka orang lain hana ibu buat. Berarti tak boleh. Tak sangka orang lain ibu buat. Hana wajib. Nyo tak sangka orang lain ibu buat. Gugur. Tak sangka orang lain hana ibu buat. Hana gugur. Alah, hana wajib. Hana gugur. Hana gugur. Tak sangka orang lain kai ibu buat. Dia gugur. Tak sangka orang lain hana ibu buat. Hana gugur. Hana saban hana. Iwatu hana wajib. Iyum hana gugur. Hana gugur. Terakhir sabo. Nah, dan ta'ayyanlah fardu kifayah dengan tamang padanya. Saya kata tamang dalam buat fardu kifayah yang payah berselesai. Ipakai kau kai kata buat dia banyak awal tu dia behana apa be. Ngajan je kan. Ha?
ta'in fardu kifayah dengan tamang pada yang fardu kifayah. Artinya jadi dengan demikian oleh fardu ain. Begitu kata tamang kaji ke fardu ain. Ya, ni makna jadi ke fardu ain kan mengubah haju bentuk-bentuk ke fardu ain. Misalnya fardu ain. Pada wajib itu demam, demam. Jadi demam. Jadi pendapat asah dengan jami' buah sama-sama fardu. Pendapat ki hana wajib ya demam. Ya fardu kifayah hana wajib dah sempurna ni. Dia dah piuh ba jalan kan dah. Beda jipat buah sungguh kasat dengannya fardu kifayah usulnya buat fil jumlah. Yang penting na urang buat. Maka hana ta'in usulnya buat daripada siman ya tamang ya padanya. Untuk hasil urang punya hana mesti bak kena yang kadamang. Dan tu jauh lebih buat aja tu. Maka wajiblah itmam. Okey. Maka hana ta'inlah usul daripada siman yang kait tamang. Sehingga dia apakah wajib sempurna sembahyang jenazah dia ada pendapat sahana ya. Sehingga dia apakah wajib itmam salat jenazah. Hana wajib itmam salat jenazah. Dia kata tamang. Sebagaimana barang dia apakah wajib istimrar pada sah peperangan jazam. Karena barang pada insiraf daripada gangguan hati tentera ladong kami hatred tu. Ada ni tentera lain menyandra maka dia kata tamang lam saf yang kau wajib. Dia tajak pun juga hana jadi tajak. Sebab hukumnya fardu kifayah. Yang saya hana wajiblah ya tetap roh pada belajar ilmu bagi siman yang kamu jinak-jinaklah bagi siman yang menjinaklah rasyid pada nyaman daripada dirinya. Dia ada pendapat asah karena tiap masalah yang dituntutkan dengan zatnya itu terputus daripada lainnya. Dengan sebalik sembahyang jenazah dan barang yang disebut yang sanihkannya barang ikut bagi Ibn Rufa'ah pada kitab matlabnya. Yang kitabnya bina apa mana buat tempat tuntun tu. Lalu kitab matlabnya Ibn Rufa'ah. Ibn Rufa'ah dua buah, kifayah dan matlab karangan ke. Yang terkenal lah. Dalam bab wadi'ah daripada buah sungguh pekerjaan ta'in ya dengan tamang dia ada pendapat asah dengan genazar kepada usul. Buah sungguhnya pekerjaan ta'in dengan tamang dia ada pendapat asah dengan genazar kepada asal. Aqadu barang yang disebutnya itu lebih aqad, lebih mentintop, lebih terdua. Kan ada dua saja. Dia perdua barang yang disebut dalam sana. Lebih mantap bahasa baru ini. Lebih terdua dia ada berhabam sana. Akan. Lebih mantap daripada barang yang disebut di Nungku Barizi dalam pada tamyid pada kebedakan dua karena ikut bagi Ghazali bahawa sungguh pekerjaan hana ta'in dengan tamang dia ada pendapat asah kecuali jihad dan sembahyang jenazah. Walau ada dengan nazar kepada furu' itu lebih terzabil. Ya amban nunggu. Menyetadang dia ada pendapat yang pegah bahawa hana saban dengan fardu ain karena kekasan untuk hasil buat maka hana wajib hasil buatnya li urang yang kata mang. Hana wajib sempurna. Nanti dalam peperangan cuman kadang-kadang hana wajib sempurna sembahyang. Maka hana ta'in husul daripada iman yang kata mang kan. Sehingga dia apakah wajib sempurna sembahyang lagi wajib istimrar pada sah peperangan. Beda nyasah peperangan ini karena be anco ate jundi. Ya urang gabe mate atre tu. Ya tentran tu. Jadi bak nyo khilah-khilah bah punya pendapat asah mana berarti putra wajib kah? Punya pendapat asah wajib.
Yang titik nan kan. Kata sambung turah. Pendapat asah wajib itmam. Ayo. Pendapat sani hana wajib itmam, han sabang dengan fardu. Pak beda. Kasat dengan fardu kifayah untuk husul buat fil jumlah. Maka hana tayam husul daripada siman ya itmam ya pada titik nah. Jadi menyatakan dia pendapat asah meno yang pegah sama dengan wajib itmam, maka wajib tu itmam sembahyang jenazah saban lagi wajib istimral pada asas peperangan. Hanya saya belajar ilmu pakai hana wajib bagi orang yang kaji nak. Ini tentu ilmunya kan fardu kifayah sih. Mau ada kata Melayu dia buat pakai hana wajib juga dia juga sampai. Mana beda aja karena masalah itu dituntutkan dengan zatnya masalah. Karena beda untuk ilmu aja sebuah masalah aja. Zatnya masalah. Jadi puntung beda lain. Jadi untuk ilmu ke sebuah masalah. Saya kali sebuah masalah kan selesai. Yang kira selesai. Mia sembahyang jenazah dia sebuah tekbir belum selesai. Boleh mampu buat tekbir baru selesai. Maka apa yang sempurna sampai buat tekbir. Mia untuk ilmu nak payah. Saya kali sebuah masalah kira kata selesai. Itu tamang halau masalah ini tamang lau kira. Karena masalah lainnya kira tamang lau. Maka ji hana wajib istimrar. Kabih barang nanti barang yang disebut lim sana hinu lebih beda, lebih metintop bak beda, vitamin kan bak beda antara fardu in dan fardu kifayah. Kabeh fardu kifayah, ini sunat kifayah. Poh pedum gaji poh. Wadah. Biar udah biasa bagah habis. Budak belam. Tadu oleh dia. Nampu ya kara-kara je. Saya dah kun tapi je kalau. Mana. InsyaAllah hana payah lagi tak? Hana payah. Yang temper tapi hana ubah. InsyaAllah. Bữa ju. Oh dia aja sumber ju dari pegang santri. Hai pada kabeh kurikulum yang kena apa mengganggu. Oh hana pegat. Hana belam dia. Pegat mulang. Nak pada mula kasih je puluh dah dia. Dah pulang je lah. Praktek dah kena. Surah suum. Mana je aja. Hanya dah press sembel dah. Hana menjantuh ke sibuk tu. Dia fikir ni. Sembel kan. Mata mulang kerau. Hafai kitabnya untuk kehaluh kitab ni. Yang mendalam. Kakak yang dah baca kitab payah. Dia kata kitab mangan. Hana hek li. Mana jara penuh di ulama awal. Okay. Mana dia santai dia. Apa ada mulang tapi. Tunggu tamat. Dia cuek dia kadang lah. Hana menjan. Kan ambil pulang luar roh simak je. Apa yunan ni. Jual tu. Titik tamat. Tamat dia kalau. Macam beda dia sembel dengan tak dengar. Dia dah dengar je. Nak dengar je. Dia dah sembel nak dengar. Dengar dia yang bayang-bayang. Bukan yang kau boleh tengok lah. Kalau kita
Dan bermula sunat kifayah. Sunat kifayah yang terbagi kepada sunat kifayah dan kepada sunat in oleh mutlak sunat. Yang terdahulu takrif. Deko kali takrif sunnah tu. Sunnah, mustahab, marghub fihi dia. Yang pegah sama dengan mandub ma itlabu talban ghaira jazimin. Barang yang dituntut yang hana jazim yang sunnah kan. Kalau nak takrif. Sunnah na dua. Yang penjelasan tu. Na sunat aini, na sunat kifayah ataupun sunat kifayah. Yang sunat kifayah saban lagi fardu kifayah ini. Yang mata ni. Fikir dengku kena saban. Yang nugai cari. Saban bagus putra saban. Jadi sunatnya fardu kena saban. Pada barang yang terdahulu dianya saban padum-padum bohrusan. Yang pertama, bahwa sungguhnya sunat kifayah min haisu beda daripada sunat in itu yang ketarikh untuk berbeza macam saboh kepentingan yang dikasatkan husul daripada hana dadar bidat kepada fa'ilnya zid min haisu tamyin untuk tamyin daripada sunat in macam untuk tamyiz daripada sunat in. Min sunat in berarti kan kekasat husul ba si fa'il, ya kan? Benar buat dia, sembahyang duha, benar buat dia baru nak kana nama kana urus sembahyang duha ka beres dia. Yang sunat in ke. Jadi untuk beda min sunat kifayah lagi yang zid sebuah perbuatan yang kekasat puput hana nazar kepada fa'il. Lagi beri salu. Yang sunat kifayah. Tashmid si atis. Yarhamkallah baca. Tashmid urang yang bersin. Yang sunat tajawud mana ni? Bahasa Reno tajawud urang bersin. Baca bismillah wa tapajubu berjamaah. Yang lebo contoh yang sunat kifayah. Yang si pubut dia sebahagian kagak minum. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Anak karu mentah ina. Tira mentah urang kerja. Kaji bismillah. Kaji bismillah. Mai pupuk leur lain je si, tapi gugur. Ai tu nak biar lagi yang lagi sampai jenazah kai pupuk leur ni kaji mana buat dia film. Je si, bersalim assalamualaikum. Ana dah buat le dia ikut je. Oh dah buat lah je si. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Je si ana buat. Yang kedua, bahawa sungguh sunat kifayah sama ikut lebih afdal daripada sunat in. Ikhlas agak di sisi ustad dan siman yang disebutkan besertanya ustad ikut Ustad Abu Ishaq Isfiraini. So siman yang disebutkan ikut Imam Al-Haramaini. Bahkan karena gugur talab dengan dikerja oleh sebahagian dengannya sunat kifayah. Daripada gugur daripada mandum yang dituntutkan dengannya sunat. Urang lain mandum yang dituntut gugur gara-gara tak buat dia. Berarti kera yang sunat ya. Yang kelaya yang sabang liko mandum. Bahawa sungguh sunat kifayah dituntutkan mandum di si jumhur. Pendapat kan sebahagian yang mubham. Dianya pendapat yang muhtar. Sebahagian yang hanamri. Pendapat kan sebahagian muayyan di si Allah tapi yang gugurlah talab dengan dipubut keroi ataupun dipubut oleh orang lah mendapati sebahagian yang mengerjaya dengannya. So yang pubut yang kerja tuntut. Yang keempat bahawa sungguhnya sunat kifayah ta'yin ia dengan tamang dalamnya. Hari jadi sunat in yang beda. Medih kan dari fardu kifayah je ke fardu in dengan namanya jadi sunat in. Yakni misalnya sunat in pada kekuatkan tuntut menyempurnakan dia tu pendapat asa kabih sabah masalah. Yo masalah lain lah. Benar.